Serius. Tapi you kena bawa I selalu lah. Yelah, kalau I bawa lah. Kalau I tak bawa. Kalau PKP setahun. Okay, so sekarang nak pergi mana dulu? Bersama Cik Padi. Okay. Makan kat sana. Kalau makan dalam kereta tak happy. So video ni cancel. Video ni clickbait. Okay, video ni video apa sebenarnya? Orang tak faham. Musin happykan Aisyah satu hari. I rasa you kena buat satu video. You Itu untuk I ke? Yes, you say yes to me for 24 hours. Tu nanti I fikir. Hari ni lah. Hah? Boy, kita akan masukkan masalah macam Cik Padi kan? Ya, yeah, Okay, jom. Jom. You drive all the way, okay? Okay. Ada something untuk you. You nak sekarang ke? Oh, nak sekarang? Nak sekarang ke nak sampai sana nanti? Nak sekarang. Sampai sana lah. Nak sekarang. I nak sekarang, boy. Yes. Okay. I kena tutup mata ke? You kena tutup mata. You tak ada buka nampak rakam. Wow, ni apa benda makanan? Janganlah terlampau high hope. I tahu, sumpah I tahu. Apa? Tapi malu lah kalau I cakap. Okay. You nak I cakap ke tak? Tak tahu. Aku pula nervous. Apa dia? Kau je. Tutup mata Bukan Bukan. Tutup mata. I nak pergi ambil kat belakang. Jangan, you kucing tak nak. Ha? Tak nak kucing. I nak pergi ambil kat belakang. You tutup mata. Jangan buka. I nampak Okay, cepatlah. Kalau I tengok balik waktu edit, you buka, I akan ambil balik benda ni. Okay. Janji. Janji. Okay, wait here. Kau hantar barang I sampai sana je lah. Tak nak. Dah cakap kat nak bagi je lah terus. Nak sampai sana pula. Jangan buka. Tak. I hear it. Meow. 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 Jangan buka Dia tu mata rapat-rapat. Tak rapat tu. Rapat lah. I nampak cahaya je sekarang ni. Ngomong. This is Lepas tangan bawah. Lepas tangan. Okay. This is big. Boy. Okay. What the heck? Boleh buka ke? You ni tata ni barang I. Sabar sekejap. Okay. Boy. Kau tak kosong je. Tak kosong. Buka lah. Boleh buka mata. Okay, dah buka. Boleh buka mata. Okay, try buka. Apa tu? Kau tak daripada apa ni kau ambil. Come on. Takut. Unboxing. Cepat sikit. Masa 15 saat je ni nak rekam IG story ni. Oi, janganlah macam tu. Tak nampak muka you. You bagi kertas lah you buat macam ni. Taklah, ini bukan kertas I lah. Ni orang tu punya. Orang tu mana? Shopee. Orang tu bagi. Wah. Tatut. Boy. Apa? Apa benda? Kenapa you contact dia orang ke? Mana We boleh can tunjuk get married detail? now. Mana boleh tunjuk detail? You contact dia orang You suruh post? Si khusus kahwin. Sijil kahwin. Apa kahwin belum? Kotak ni dia bagi. Kau jangan menipu lah. Tak adalah, I saja je. Bye. Yeay, kita dah boleh kahwin. Tapi I lagi happy kalau dapat berkuja. Kukuja. Cokoja. Let's go. JNT barang you sampai? Wow! This is the happiest day in my life. Asyik kena reverse pun. Tak payah nak ambil. Barang JNT pun sampai. Hadiah kedua daripada Aisyah. Bapak I ada kat situ all the time. Wow, second present. Let's unboxing. Sebenarnya I dah plan dengan brother. Tak ada, merepek.
Mesin ni lah I buka. Tak nak lah, ni hadiah I lah. Oh, lupa. Sibuk tak tahu malu. Yeay! Oh, ini hadiah kita. Penuh kotak kat belakang lah. Thermal printer. Berat ya? Berat rasa? Berat. Wow. Thermal printer for my business. Sekarang saya jual tudung kan. Korang pergilah, stay tune. Ini material yang akan boleh bagi tahu orang ke sneak peek. Oh, boleh. Ini tudung yang belum release lagi. But stay tune. Sebenarnya you nak bagi alasan jumpa I je kan? Tak lah. You nak jumpa I je kan? Tak. Hari ni your 300,000 special video. Boy, kau ni tak berhenti-berhenti lah. Yeah. Boy, video Abang Iman tadi kelakar tu. Kelakar mampus. Kelakar gila. Tapi kan ada satu komen kat video Abang You kan buat I sakit di dalam. Apa? Dia cakap macam ni, seronoknya tengok musim gelap macam ni. Kalau dengan Aisyah dia tak pernah gelap. Orang macam bukan, I toxic ke? Kenapa orang cakap macam tu? Masalah mati lah padi. Kenapa? Ni boleh kan? Boleh apa? Isi minyak. Tak boleh, Petronas tak ada isi minyak. Hah? Kenapa gila? Petronas ni, dia macam Nankin SP Mat. Kita memang datang beli barang je, kita tak ada isi minyak. Masalah lemak cilila padi. Masalah lemak Diamlah bodoh. padi. Cilila padi. Diamlah. Masalah lemak cilila padi. Masalah lemak cilila padi. No, oh no. Dompet tak bawa, nak keluar apa? Masalah lemak cilila padi. I like when he's annoyed. Kalau korang tak tahu, kita orang nak pergi makan masalah lemak cilila padi. Kita orang ada brand tudung kan. So kita orang survey setiap jenis kain, tengok selesa ke tak. Dan malah nak cakap lah, yang ni tak selesa lah. So kita orang tak proceed. What? Bukalah wawal. Masalah lemak cili padi. Masalah lemak cili padi. Masalah lemak cili padi. Masalah lemak cili padi. Ya Allah. Kau pergi mana gila? Ni dia nak masuk situ. Jangan, takut. Tacut baby, tacut. Masalah lemak. Dah, sudah. Tak boleh selagi tak dapat. Apa ni? You lah tak tengok kereta. Apa I tak tengok kereta pula? Ya, dah dekat sampai. Dah dekat sampai. Dah dekat sampai. Dah. Ya Allah. Aisyah ni macam ni lah. Sebab tu lah aku jarang belanja. Why? Tak boleh bagi muka. Terus jadi binatang. Boy! You tak boleh cakap macam tu lah. Hello. Oh my god. Aku api. Masalah lemak. Sudahlah, ya Allah. Masalah lemak cilila padi. Masalah lemak cilila padi. Masalah lemak. Kenapa ada la? Kenapa ada la tu? Cilila padi. Duduk lah kanan. You perasan tak kerusi you tak berbunyi pun? Maksudnya I ringan. Dia pun tak dapat detect ada orang duduk kat sini. Kerusi Alah. Maksudnya I ringan dan orang tak dapat detect. Tapi tak mungkin lah. Ya. Maksudnya kereta you dah rosak. Tak. Maksudnya sensor tu betul-betul kat tengah bontot you. Kan bontot ada. So dia tak detect. Tengok. Siapa cakap musim tak gelap macam orang gila bila lepak dengan Aisyah tu? Lepak. Gelap. Lepak. Ke kiri, ke masa. Ke cili padi. Geram Betul pula orang cakap aku annoyed lah dengan Aisyah dalam video ni annoying lah. Yo lagi satu yang kita boleh cakap. Dalam video yang lepas ada orang marah. Diorang cakap kat you macam komen orang cakap, Musin kau ni baik komplain dah, makan je lah. Tunggu tak ada. You apa pasal wiper semua ni? Okey, apa dia? Bukan ke diorang klik video review makanan? Memang nak kena review. Kita dah sampai masalah cili padi. Nak makan dulu ke nak hadiah dulu? Ada hadiah lagi.
Ada. Nak hadiah dulu. Makan dulu. Hadiah dulu. Lepas makan baru sedap. Boy, I rasa hadiah dulu. Oh, okey. Dia senang kalau kita berbincang macam ni. Sehari ni je I okey. Hadiah lagi. Yo, dia tak cakap kena tutup mata. You kena tutup mata ke tak? Dah tutup mata belum? Oh, belum. Saya dah terkejut sangat. I terturunkan handbrake. Cepatlah boy, bau itik salai lah. Bukan itik salai, pisang salai. Masa. Hadiah kedua. Okey. 1, 2, Koko buka. Baby shark duduk. Baby shark. Tu kan dia ada. Tu kan dia ada. I baru tak impress. Boleh abang tahu kenapa? Nanti orang kata tak appreciate you. Kenapa? Sebab Aisyah yang pilihkan ni untuk dia masa dia beli kat Typo. Bukan dia you. Ada dekat ni. dalam Alah, surat-surat ke? Surat. Dah ke juga? Dah boleh. Cari dia dekat dalam tu. Kena cari. In between the paper. Tak. Okay. Okay. Open to redeem price. Nampak sangat baru buat tadi. Memang baru buat tadi semua. Lepas tu tanya, you ada video tak nak rakam? Macam apa? Oh tak. Ini memang dah plan dah. Oh ya ke? Ini memang Patut plan. buka lah. Open. Buka. Kau ni acah-acah romantik je. Kena buka semua ke? Buka lah tu nanti koyak lah. Dia punya voucher koyak tak boleh lead Jangan marah. Okay. Apa yang kau buat ni boy? Dah boleh tarik je macam tu. Apa nak tarik apa? Boleh tarik lah kertas kat dalam tu. Dia asing. Okay. Boy, jangan buat surat macam ni lah. Macam mana kita buka? Kau tahu tak kau tutup ni? Patutlah. Tengok ni. Patutlah. Low budget. Dengan voucher-voucher ni sekali dia lekatkan selotip. Macam mana saya tarik? Okay. Tapi nampak macam 1 year voucher. What? Aduh, pakcik ketuk. Dia ketuk. Salah tak. Boleh ketuk ni. Ini koyak tak kira you yang buat salah. Okay, tak apa. Boleh ke? Boleh baca. Sekejap. Okay, kira dulu 1, 2, 3. 1. I lah kira. 1, 2, 3. Mana apa? Voucher dia adalah 1 year of masak lemak Haji Masta on me. Tapi kalau I tak ada, you can claim. Serius. Tak semestinya kena ada I. So every time yang makan masak lemak jadi padi selama setahun, I akan bayar balik, okay? Did you see my tears on my Are you happy? Happy. Tapi you kena bawa I selalu lah. Yelah, kalau I bawa lah. Kalau I tak bawa, kalau PKP setahun, no lah. the extend. Ya, Haji Masta. Ni voucher 1 tahun nak extend. Oh, you kena sign. Kalau you tak sign, dia tak sah. Sign. Tarikh. Tarik sekali, letak. Okay, Tarik. saya bawa makan. Boy. Tapi Haji Masta je lah. Haji Masta je. Okay. Tu dia tarik sekali. Sampai 14 hari bulan 11 2021. Yeay. Happy tak? Happy? Cokoja ke ni lagi happy? Ni. I menangis because you always complain I makan Haji Masta. So bila you nak support I makan setahun, I happy lah. Sebab you suka menidakkan Haji Masta. Macam tak payah makan sana tu sedap. Pergi makan sini try lah boleh lah ni. Macam you always halang-halang I untuk makan. So bila you Okay, so ni you kena simpan. Every time I lupa, you kena tunjuk benda ni. I buat jadi wallpaper phone. You bila you pergi kata
Aisyah, sayang I pergi ni tadi, I nak claim. Lepas tu macam, apa benda nak claim? Dia tunjuk balik voucher ni. Saya macam, okay, give me your bank account. Tapi nanti you minta bukti makan masak lemak. Bukti mestilah kena ada. So kena takat gambar lah bukti. I selfie macam tu. Selfie ke takat gambar makanan tu. Kalau I selfie, bungkus, bungkus pun boleh? macam mana kalau I makan satu atau I bungkus satu bawa balik tu makan esok? Boleh. Okay. Okay. Find a boyfriend that make YouTube video, guys. No lah, just kidding. Musin memang baik pun. Musin kalau dia tak buat video pun dia baik dengan Aisyah. Nampak ni. You tak rakam you beli ni untuk I. Because you tengok I asyik struggle betulkan tudung kat sini. Lepas tu dia belikan Aisyah cermin besar supaya Aisyah senang tengok. Dia tak tunjuk dia beli ni. Sayang, I lapar. Let's I nak buktikan kat diorang you baik walaupun tak off apa camera. lah. I tak perlu bukti. I tak suka baca orang komen-komen benda tak bagus tentang you. Tak apa sayang, kita baik bukan untuk manusia. Masalah lemak. Cililah padi. Kenyang? Kenyang. Alhamdulillah. Thank you. Welcome. Senang perut gue. Nah, I belanja family you. Baby. Inilah dia kecil. Betul ke? Betul. Thank you.